Hello semua, selamat datang ke Auto Tech Malaysia. Hari ini, kami akan membincangkan salah satu SUV yang paling dinantikan di Malaysia, Perodua Nexus, dengan kod nama D66B. SUV segmen B ini berada di antara Perodua Ativa dan Arus, menawarkan gabungan reka bentuk moden, praktikaliti, dan ciri-ciri canggih. Dibina di atas platform NGB, yang juga digunakan dalam model seperti Toyota Vios 2023 dan Perodua Alza 2022, Nexus dijangka memberikan saingan hebat dalam pasaran SUV mampu milik. Perodua Nexus dijangka mempunyai dimensi sekitar 4.320mm panjang, 1.770mm lebar, dan 1.685mm tinggi, menjadikannya sedikit lebih besar daripada Ativa. Dari segi reka bentuk, ia dikatakan mengambil inspirasi daripada Toyota Yaris Cross, dengan lampu hadapan LED tajam, bar lampu belakang LED yang unik, dan penampilan moden yang bergaya. Reka bentuk ini memberikan Nexus daya tarikan premium, menjadikannya pilihan menarik bagi golongan profesional muda dan keluarga yang mahukan SUV yang bergaya tetapi berpatutan. Dari segi prestasi, Nexus dijangka dikuasakan oleh enjin 1.5 liter dual VVTi aspirasi natural yang menghasilkan sekitar 106 kuasa kuda dan 140 Nm torque, dipadankan dengan transmisi DCVT. Terdapat juga spekulasi mengenai varian hibrid yang mungkin diperkenalkan, menggabungkan enjin petrol 1.5L dengan motor elektrik, mirip dengan sistem yang digunakan dalam Toyota Yaris Cross Hybrid. Jika benar, ini boleh menjadikan Nexus salah satu SUV hibrid mampu milik terbaik di Malaysia, menarik minat pembeli yang mementingkan kecekapan bahan api. Di bahagian dalaman, Perodua Nexus dijangka menawarkan kabin yang luas dan dipenuhi teknologi canggih, termasuk sistem infotainment skrin sentuh yang menyokong Android Auto dan Apple CarPlay, kluster instrumen digital, tempat duduk berbalut kulit, dan steren pelbagai fungsi. Dari segi keselamatan, Perodua kemungkinan akan menyertakan sistem Advanced Safety Assist (ASA) 3.0 yang merangkumi brek kecemasan automatik, amaran penukaran lorong, bantuan mengekalkan lorong, pemantauan titik buta, serta sistem kamera 360 darjah. Walaupun harga rasmi belum diumumkan, anggaran awal menunjukkan harga permulaan sekitar RM73,000, menjadikannya pesaing kuat kepada Honda Harry-V dan Proton X50. Dengan gabungan reka bentuk moden, teknologi canggih, dan kemungkinan varian hibrid, Perodua Nexus bakal menjadi pencabar utama dalam segmen SUV B. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Auto Tech Malaysia untuk lebih banyak kemas kini otomotif yang menarik. Komen di bawah, adakah Perodua Nexus pilihan SUV anda yang seterusnya?